Saya pun cikgu sebelum kami tengah dengan lebih lanjut lebih mendalam, saya nak tanya cikgu boleh beri definisi tugas sebagai cikgu selama panel curriculum macam secara umum lah, tugas sebuah. Ya, okey. Kira skop tugas ni berkaitan dengan aktiviti co-curriculum di sekolah, co-curriculum, sukan, kelab, persatuan, semua yang melibat tu lah. Aktiviti pertandingan, semua yang melibatkan aktiviti pokok lah di sekolah ni. Okay. Lain lagi untuk saya itu dalam pengurusan lah, pengurusan murid, kemudian pemilihan untuk mewakili zon kan. Ada sekolah ni sebab kami pada macam maklum ada Bomba Junior baru diwujudkan berapa total kelab persatuan lah yang ada dekat sekolah. Okey, kelab Bomba Junior tu dia unit beruniform. Dia punya persatuan. Okey, kelab persatuan kita ada kelab persatuan. Okey, kelab persatuan kita ada bahasa Melayu, bahasa Arab. Itu sekali digabung, bahasa Melayu bahasa Arab tu gabung sekali. Pendidikan Islam, Jawi dan Khat. Kemudian STEM, kemudian bahasa Inggeris, rukun negara, kita semula dan doktor muda. Itu untuk kelab persatuan. Okey, dan ini unit uniform unit uniform pula dia ada yang sedia ada TKRS dengan kadet remaja sekolah, BSNM Bilang Sabit negara Malaysia, CPIM Satuan Puteri Islam Malaysia pengangkat, dan yang terbaru kita ada Bomba Junior. Ni baru tahun ni start dengan ramai 24 orang. Yang tu yang terlibat pelajar murid Meja 4 tahun 4 saja. 4 saja. Lepas tahun lepas kita ambil nama tahun lepas yang tahun 3. Lepas kita unit uniform ni dia kekal daripada awal sampai akhir. Jadi sebab kita dah beli baju uniform kan. Jadi kita tak tukar dah. Jadi kita ambil yang hal baru ya. Hal baru nak masuk ya. Jadi dah kena pecah pula. Yang hal lama tu dulu dah mengangkat jadi bomba pula. Susah kan nak beli baju baru pula. Beli baju baru pula lagi kan. Untuk bomba kan dia baru ditubuhkan, tak ada lagi aktiviti-aktiviti. Belum lagi. Belum lagi. Bomba ni di negeri Kedah ni hanya ada 4 buah sekolah saja. Bomba Junior, sekolah rendah. Sekolah menengah dah ada, sekolah rendah ya. Baru 4 buah sekolah ya. Nanti ada Inggeris lah. Sekolah Langgang ni. Kemudian kita ada sukan permainan. Sukan permainan kita ada bola sepak, bola jaring, bola baling, softball, petang,
catur. Okey. Satu lagi kita tambah memanah. Memanah ni bila ada aktiviti pertandingan saja. Pertandingan memanah baru kita buat. Cari budak untuk latihan memanah. Cikgu sendiri yang training, cikgu sekolah ni yang training. Ada sekolah dengan cikgu Masti. Alatan-alatan ni sendiri ke macam mana? Alatan sendiri kan. Alatan sendiri. Memanah tu alatan sendiri. Cikgu Masti ni ada juga alatan memanah lah. Sebab tu yang kita bagi dah. Pada tubuh silat orang. Dia macam-macam dia ada. Baik, soalan saya seterusnya, adakah terdapat sistem pemakahan atau rekod penyertaan murid dalam kurikulum kat sekolah ni? Ya, ada. Murid rekod penyertaan murid seperti dia ada menyertai kejohanan ke apa, semua kita ada rekod. Kemudian kita juga mencatat dia punya penyertaan murid tu dalam buku PAJSK untuk markah rekod tahunan tu. Dia dah bukukan lah. PAJSK setiap tahun kita akan isi. Contohnya budak tu terlibat dengan apa-apa aktiviti sebagai ahli jawatan kuasa, pengurusi, setiausaha, semua tu ada markah. Semua murid tu yang terlibat tu dia ada markah. Yang masuk aktiviti, masuk tandingan tu semua ada markah untuk murid. Tukang sorak pun ada markah. Markah tukang sorak. Dia ada pelibatan satu beberapa markah dia. Ikutlah peringkat pula. Peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah, zon, sekolah. Tadi buah ni sekolah lah. Dekat sekolah tapi mana kan. Yang mana yang murid-murid yang tak aktif sukan tu, kita bagi bahagian tukang sorak ke, tukang bahagian runner ke, yang ada kat kerja dia juga. Walaupun dia tak boleh main, tak buat, tak masuk atap apa-apa acara kan. Ada juga markah dia. Jadi semua murid ada markah. Yang kecuali yang tak main langsung lah kan, Bonting Tegal tak boleh nak bawa, tak boleh nak tolong bagi markah lah. Pelibatan 3 tu, contohnya markah pelibatan 3 tu untuk yang bahagian-bahagian macam tu lah. Okey. Tanya tentang program kurikulum yang dah dilaksanakan lah sepanjang cikgu berkhidmat kat sini. Program macam mana tu? Program yang macam melibatkan panitia kurikulum lah. Kalau SDM tu buat sekolah penyayang kan. Dari program macam mana tu dilaksanakan? Program kurikulum ni banyak ni. Aktiviti koko ni melibatkan yang melibatkan aktiviti sukan, kurikulum, dia punya kebudayaan, kesenian, kelab persatuan, kemudian sambutan kemerdekaan, buah koko juga. Kalau macam hari sukan pun koko. Hari sukan pun koko, semua koko. Yang kaitan tu. Macam apa kan? Nanti ada sambutan kemerdekaan Melapan ni, koko juga. Kemerdekaan Yang mana program-program persatuan buat minggu bahasa ke. Dekat sekolah ni ada lagi ke macam pengiktirafan kepada murid yang cemerlang dari sudut kurikulum ni? Ada lagi ya? Ada kita wujudkan semua. Masih wujud lagi dia punya macam tokoh tu lah. Tokoh murid. Tentang guru penyelaras kelab satu sukan ni. Saya ada tengok juga menu tu ada guru penyelaras setiap tu. Macam mana cikgu ciri-ciri guru penyelaras tu lah. Ikut ciri tu berdasarkan kepimpinan dia apa. Kepimpinan contohnya unit uniform kita bagi cikgu penyelaras dia berlatih. Sebab dia ni juga penyelaras untuk perkemahan. Perkemahan dia. Apa-apa perkemahan ni, perkemahan pun di bawah koko juga. Jadi dia akan uruskan perkemahan-perkemahan kita akan buat dalam bulan
bulan 8 ni kot. Tengok dia ikut takvim bulan 8. Apa sampai bulan Sampai oh, boleh kan? Boleh kan? Dia ada orang lagi. Okey, kemudian kelab persatuan Ustazah Zainatun. Sebab dia pun berkaitan dengan dia juga menguruskan pengawas sekolah. Itulah. Okey. Untuk menyaras sukan permainan ni, Puan Nur Hidayah ni penyaras sukan permainan ni kita tukar. Setahun ada dua sebenarnya, Cikgu Syafiq. Cikgu Syafiq ni cikgu SU sukan. Kemudian untuk menyaras sukan permainan Puan Nur Hidayah. Kemudian tahun depan kita tukar balik daripada dua orang tu. Dia sebab dia memang bahagian sukan. Guru PJ bahagian sukan semua tu. Kita akan tukar daripada dua orang ya. Untuk tahun ni Puan Nur Hidayah. Lepas kita tukar balik pada Cikgu Syafiq. Sebab mereka yang menguruskan aktiviti sukan semua. Soalan saya adalah apakah cabaran utama yang cikgu hadapi di dalam melaksanakan program co-curriculum sekolah? Cabaran yang cikgu hadapi. Cabaran Ya. Ada murid yang tak join. Yang tak join tu ada juga cabaran tu. Masalahnya masalah pada murid lah. Ada kita bagi uniform dia, ada yang dia tak mau, dia nak tukar kan, nak kawan-kawan. Ada sebab kawan kita bagi dia nak pergi rumah merah, dia tak mau, dia kawan dia rumah hijau, nak pergi rumah hijau. Kita ikut suka, memang kita tengok saudara nak mau lain ni, rumah lain ni. Kita persatuan pun sama kan. Macam itu ada juga masa buat sukan permainan bola sepak kan. Dia mewakili sekolah dalam bola sepak. Jadi dia nak masuk bola sepak. Tapi pada sukan dengan mewakili sekolah tu berlainan, benda berlainan. Maksudnya orang bola Bali pun boleh main bola sepak. Kan. Ya, jadi untuk persatuan ni kita untuk sukan, untuk aktiviti co-curriculum. Jadi dia bila dah masuk dalam bola baling tu, tak boleh saya nak bola sepak sebab saya mau wakili bola sepak. Kan? Dia tak semestinya dia kalau tidak penuh lah semua untuk main bola sepak kan. Ya. Jadi maknanya kelab persatuan uniform ni sekolah yang bagi bukan murid pilih. Sekolah yang bagi. Sebab kita ada banyak ni. Ada softball lagi, bola jaring, ada catur. Yang ni yang utama. Yang hal lain catur tu dia semua sambungan kita buat yang baru lah. Tambahan baru, catur, mana petang ni petang tak. Petang pun sebab dia punya percangkaan tu tak ramai kan. Ya. Okay, cikgu. Saya nak tanya dari aspek perancangan aktiviti co-curriculum kan. Jadi cikgu, macam mana cikgu ataupun adakah cikgu menggunakan strategi-strategi apa untuk merancang aktiviti co-curriculum sepanjang tahun, ataupun aktiviti co-curriculum ni dia selaras je dengan sekolah-sekolah lain? Ada aktiviti co-curriculum berdasarkan mesyuarat kita, mesyuarat guru-guru, mesyuarat pengadil. Apa yang kita nak tetapkan, kita kena masukkan dalam takvim sekolah. Kita tetapkan ikut takvim. Jadi tidak kelas lagi hang nak buat, jadi apalah kurikulum pun nak buat program pada hari sama kan. Jadi kita set masa mana yang sesuai. Kemudian ada juga kita ikut takvim kebangsaan dengan daerah tu lah. Yang mana ada kan. Kaitan dengan pertandingan tu. Yang lain kita tengoklah yang berkaitan dengan ikut tahun. Ikut macam program-program sambutan Hari Guru kan. Sambutan Hari Guru pun baru betul juga. Yang tu pun ikut bulan 5 kita kena buat kan. Hari Guru. Sebab sambutan Hari Guru bulan 5 16 Mei. Kita tengok bulan 5 tu juga.
ikut takwim. Kemudian anugerah cemerlang bawah pokok. Tapi tahun ni rusak bagi pada kurikulum P1. Kemahan, sukan tahunan, perayaan kebesaran Islam, bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan kita ikut bulan 8 kan, ikut takwim dia tu. Karnival usahawan, dia buah koko, banyak orang koko ni. Graduasi tahun 6, hari kanak-kanak, yang mesyuarat Al-Qur'an. Cikgu, unit uniform silat ada lagi ke? Ataupun dia tak ada. ada dah. Yang tu yang lama. Dulu ada silat. Ni saya tu dia padam tak bunyi. Padam tak keluar. Dia ni pemain. Lekat dia. Maknanya pasal dasar 1 murid 1 sukan lah. Macam mana pelaksanaan dia dekat sekolah ni, dasar tu? Okey, semula sukan tu yang kita buat sekarang ni. Kita buat aktiviti-aktiviti sukan yang kita sebut tadi, bola sepak, bola jaring, bola baling, petang. Jadi kita nak bagi semua murid terlibat. Harap tak ada yang murid yang teacher lah. Melalui kelab persatuan tu. Tu pun ada juga penting. Ya. Nanti tak boleh lagi kan. Tak payah lah. Kadang-kadang umi duduk ronda. Dia main sekolah. Tapi bila ada aktiviti kelab persatuan, dia pergi duduk satu bilik. Senyap. Tak ada. Ada ronda jumpa 5-4 orang duduk kat sini. Dia orang ni tak masuk persatuan kan. Itulah. Dia masuk dia. Itu atas murid-murid sendiri kan. Kita pun payah juga nak cari ni. Minat pasal atas saya nak main PA semua saya tak boleh buat PA. Maknanya mereka tu boleh simpan sekian pelibatan 3 saya cakap tu kan. Ada juga markah untuk mereka tu. Mereka hadir ke sekolah. Dan mereka juga boleh markah kehadiran tu. Jadi untuk pelibatan semua murid lah, murid sukan. Semua murid ni ada, setiap murid ada sukan dia masing-masing. Jadi siapnya aktiviti kurikulum kan. Dia dilaksanakan pada waktu pagi atau waktu petang. Sebab ada sekolah buat waktu pagi lah untuk melakkan murid-murid tak penting aktiviti kurikulum. Untuk aktiviti kurikulum tu kita ada 2. Untuk aktiviti kelab persatuan unit uniform kita buat selepas waktu balik. Habis waktu balik, waktu jadual waktu tu balik. Lepas waktu balik tu kita sambung terus pukul 1 sampai pukul 2. Jam tu. Okey. Kemudian aktiviti sukan tu kita buat petang. Macam esok ni kita ada lagi aktiviti sukan, rumah sukan. Kemudian lepas dah habis semua aktiviti rumah sukan, kita sambung balik pada aktiviti sukan permainan. Aktiviti sukan permainan macam biasalah, yang ada bola sepak, bola baling tu, kita sambung balik yang tu lah. Sukan permainan pada petang. Sebelum ni pukul 4.30 kita start. Sebab kita start kita lambat agak pukul 5 kita start. Pukul 5 sampai 6.30. Cikgu, saya nak tanya, adakah sambutan daripada ibu bapa komuniti luar terhadap sekolah ni, terhadap program-program seperti kita ambil contoh High Carnival keusahawanan kan, mendapat sambutan daripada mereka? Memang semua ni pun ibu bapa komuniti memang support sekolah. Ada juga yang bagi sumbangan kat sekolah pun ada. Baiklah. Berarti nanti sekolah kita buat kerjasama dengan pihak luar, contoh NGO, aktiviti-aktiviti dengan alumni tak ada.
juga NGO yang masuk sekolah yang membantu sekolah. Yang terbaru ni daripada Persatuan Prima Donna. Prima Donna dia bagi bantuan untuk murid-murid sekolah. Waktu raya. Waktu raya Prima Donna tu. Waktu raya dah. Untuk Corak Agung KBG pun ni pun dia main kat bagi semangat sekolah. Cikgu. Kemudian ada satu lagi Persatuan Solidariti Nasional pun juga ada bagi untuk bantuan zakat seperti beras kepada waris-waris yang asam miskin. Cikgu ada tak program macam yang melibatkan pihak PIBG dan sekolah seperti macam contoh macam bubuh surau ke, ada tak macam tu program-program macam ni? Tak ada lagi ya? Tak ada lagi. Ya. Cikgu, adakah murid PPKI tu diwajibkan untuk menyertai program kurikulum? Okey, PPKI kita tak wajib, tapi sebab mereka tu ada bercampur semua. Semua umur dia campur. Tapi markah untuk sukan kurikulum dia ada bagi murid tahun 4, 5, 6. Kita kena cari tak. Tapi semua untuk PPKI kita tetapkan mereka ni semua ahli pengangkat. Sebab dia ada perkemahan pengangkat Pokilu. Angkat dia buat. Jadi mereka tak diwajibkan untuk sekali. Tak wajibkan. Dia boleh awal aku 12. Boleh awal. So dalam mereka Tapi bila ada aktiviti juga mereka yang tahun 4 yang berumur yang tahun 4 lah 4, 5, 6 tu yang umur 10, 11, 12 tu dah kena stay masuk juga persatuan. memang dalam mereka boleh masuk pengakap lah. Pengangkat. Kalau macam Dia boleh masuk juga macam untuk tahun ni Cikgu Razak dia mengajak PKK tapi dia ketua bomba. Bomba junior. Dia pun dia dah nak masukkan murid dia dalam bomba junior. Boleh. Pengangkat satu dia punya persatuan yang wajib untuk dia kan macam wajib lah kan. Memang kalau kita kenal bomba ni kena yang ni untuk persatuan boleh dah kan kita bawa untuk persatuan dia dua keahlian lah. Dan itu macam kita tu lagi prasekolah. Prasekolah pun ada agak uniform kita tak memang kita tak wajib saja tapi dia macam diwujudkan juga pengangkat lebah. Pengangkat lebah untuk murid prasekolah. Nampak pengangkat lebah ni baru lagi. Pun ada jugalah aktiviti pengangkat ni. Sebab yang dalam kat Malaysia ni yang aktif ni pengangkat orang kan. Macam tu. Macam mana pihak sekolah dia nak galakkan penyertaan murid dalam pertandingan peringkat lebih tinggi kan. Contohnya peringkat daerah dan negeri. Okey, untuk pertandingan kita ada terpisah. Kita akan masuk peringkat zon dahulu. Lepas peringkat zon baru kita boleh ada masuk peringkat daerah. Daerah tu dipilih di peringkat zon lah. Menang-menang. Dan kita baru ni yang saya pergi hadirkan dekat situ hari ni pun semua juga yang tu pun dipilih. Kita tak boleh pilih kan. Cuma kita boleh pilih masa peringkat zon. Kita boleh hantar murid-murid mana yang berminat macam pertandingan bola sepak pada baru-baru ni kita pilih lah murid tu dalam 15 orang kita dah pilih. Dan yang terpilih mewakili daerah dalam 3 orang macam tu. Sebab setiap zon tu dia ada sekolah
Korang Zul anggap ada 21 buah sekolah, jadi dia akan pilih murid mana yang terbaik untuk lawan peringkat daerah. Tak semua murid boleh pergi ke peringkat daerah tu. Kecuali pertandingan yang tak melibatkan zon. Ada tulis pertandingan tulis ke daerah. Contohnya pertandingan yang kecil-kecil, contohnya pertandingan softball. Softball sebab semua ramai sekolah yang tak ada softball. Bukan semua sekolah ada softball ni. Jadi softball ni tulis ke daerah. Kita hantar satu pasukan daerah. Hari tu pun softball yang lawan bulan 4 ni kan bulan ni. Tak jadi ya. Kat JB tu. 4 buah sekolah lah. Yang masuk. Menang satu game nombor 3. Kita Johan. 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 Lelaki perempuan? Lelaki. Lelaki. Ada Johan. Softball. Sekolah memang tak ramai masuk. Jadi kita terus ke peringkat daerah. Untuk sukan yang orang panggil dekat sekolah ni yang popular softball, bola baling lagi. Bola sepak. Bola sepak. Yang peringkat tertinggi yang 3 sukan ni lah. Bola jaring baru tahun ni kot. Tahun lepas pun memang tekanan peringkat zon saja. Tahun ni boleh masuk. Banyak orang yang terpilih murid. 2 orang sebenarnya yang terpilih tu 2 orang. Tapi dah ada seorang tu aktif sangat kan. Sukan ni dia masuk, sukan ni masuk. Jadi tak boleh kena pilih salah satu sukan yang mana yang nak pilih tu dia pilih yang dia minat dia lah. Berminat. Kalau macam sukan kita tengok aktiviti Toto tu, kemudian kita waktu kita maklum dah dalam pukul 5 ni mai semua kita akan buat pemilihan. Ada sesi pemilihan murid. Bagi dia pemain. Dan kita boleh tengok juga masa waktu kerja. Waktu kerja kita tengok dia pemain. Waktu kerja kita tengok waktu dia pemain bola ke apa kan. Kita tengok ni ada bakat main ni. Kalau dari segi peruntukan, adakah pihak sekolah ada bagi untuk aktiviti kurikuler? Contohnya macam kelengkapan sukan kat sekolah. Kelengkapan sukan dah, tapi berdasarkan peruntukan yang sedia ada, kita ada urusan boleh puan membeza tu. Semua urusan tu akan turun daripada kementerian. Kemudian kita tengok yang mana, kemudian kita nak sidang kaitan dengan duit tu juga untuk kita masuk pertandingan, duit tu juga untuk kita beli barang kan. Jadi kita nak hasilkan. Jadi pun banyak peralatan sukan kita pun kalau boleh tengok sendiri tu ada yang lusuh, ada yang rosak, ada raket-raket dah berubah-ubah sampai tali tak ada orang ada kan. Ada. Kemudian kita utamakan yang mana kita nak masuk pertandingan. Contohnya softball kan, kita akan cari untuk ni untuk bola sepak yang mana utama kita nak guna. Macam badminton kita tak ada, kita tak masuk. Jadi kita kurangkanlah. Untuk aktiviti PG boleh lah. Bulan takraw tak masuk. Sebab tak ada siapa pandai main takraw. Jadi pun tak pandai. Ada juga banyak benda yang tak masuk ke sini. Tapi barang-barang juga ada lah. Yang tu yang terkini je tu. Yang sukan MSSP. Ini kan PDF lah. Ada semua.